Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Reviewzone pada episod ke-24. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini kami sangat teruja kerana kami dah lama menanti. Iaitu volume yang kedua untuk karya kali ini. Jadi apakah karya yang kami akan bawakan pada hari ini? Iaitu Nirnama. Okey, Hikayat Pendekar Tanpa Nama volume kedua. Jadi ini adalah sebuah karya daripada Hilal Ashraf dan pelukis daripada Mail Ismail lah. Jadi kami sangat teruja sebab dah lama sangat kita menantikan volume kedua ni. Sebab volume yang pertama kami pernah review. Jadi boleh lihat link yang kami akan share nanti. Sangat-sangat dinantikan tentang sambungan cerita ini. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita saksikan review pada episod kali ini. Alright geng, kembali lagi ke Review Zone. Okey, pada episod kali ini kita nak review sebuah komik Nirnama. Ini adalah volume yang kedua. Okey, lihat covernya sangat menarik. Okey, penulis daripada Hilal Ashraf dan pelukis daripada Mail Ismail. Dan ini adalah terbitan daripada Hilal Ashraf. Okey, dekat belakang tu adalah sinopsis cerita. Okey, dan harganya sekitar RM40 bagi Semenanjung dan RM45 bagi Sabah dan Sarawak. Kat sini pula adalah bahagian spine buku. Okey, anda boleh melihat ketebalan buku ini sangat tebal dan sangat puas hati bila memegangnya. Jadi jumlah muka surat dalam sekitar berapa ya? Mari kita belik. 271 muka surat. Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi sekarang kita nak belik di bahagian kulit depan buku. Jadi ini adalah nukilan daripada pelukisnya iaitu Mail Ismail. Okey, dekat sini adalah lukisan penuh. Lukisan penuh cover tadi. Dan ini adalah dua lukisan berwarna. Okey, sangat menarik. Dua lukisan berwarna poster yang sangat menarik daripada Mail Ismail lah. Ini pula adalah watak-watak yang terlibat di dalam komik Nirnama volume kedua kali ini. Okey, ada ke-11 watak kesemuanya ya. Kesemuanya memainkan peranan yang penting dalam cerita kali ini. Jadi kat sini adalah isi kandungan. Ada hikayat 10 semuanya mewakili 242 muka surat. Okey. Okey, dekat sini adalah di bahagian belakang ada poster. Yang ini kita ada berita sikit daripada penulisnya iaitu Hilal Ashraf. Baiklah, untuk siri terbitan komik ataupun novel daripada Hilal Ashraf nanti tidak akan ada lagi poster pop out lagi. Okay, jadi guys, segera dapatkan ya. Sementara poster ini masih lagi available di dalam komik ataupun novel-novel Nirnama. Okay, jadi anda boleh lihat kat sini, ini adalah judul-judul Nirnama yang lain. Selain daripada Nirnama, Hilal Ashraf juga ada terbitkan beberapa judul yang lain. Jadi anda boleh melihat judul ni nanti, okey? Dan masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Sekarang kita nak review di bahagian dalam komik Nirnama volume kedua ini. Okey, jadi ini adalah hasil lukisan daripada Mail Ismail yang kita dapati semakin mantap. Okey, dan juga jalan ceritanya juga semakin best, semakin matang. Dan kita dapat mendalami karakter Nirnama ni. Sebab ada beberapa flashback lah. Jadi kita tak nak spoilkan apa-apa perkara yang penting. Jadi anda kena dapatkan volume kedua ini segera demi mengenali watak Nirnama itu sendiri. Hasil daripada lukisan daripada Mail Ismail ini semakin lama semakin padulah. Okey, anda boleh melihat perbezaan yang terdapat pada volume yang pertama. Untuk yang kedua ini, kali ini stroke dia sangat-sangat kemas dan sangat-sangat rapi lah. Okey, dan kita dapat melihat berbagai babak pertempuran ya. Dan juga dialog-dialog yang digunakan semakin best. Dan yang paling penting, jalan ceritanya mudah difahami. Keseluruhan komik ini adalah dalam format hitam putih dan sepenuhnya di dalam bahasa Melayu. Okey geng, jadi kami dah pun membaca komik Nirnama volume yang kedua ini. Jadi kami sangatlah recommend. Jadi bagi siapa yang belum mengenali siri Nirnama ini, segera dapatkan kerana ini adalah karya yang terbaik daripada Hilal Ashraf. Alright geng, mungkin ada yang belum tahu. Okey, mungkin ada yang dah tahu. Sekarang Wow Animation dan juga Hilal Ashraf tengah berkolaborasi ingin menghasilkan animasi Nirnama. Itu dia. Okey, jadi ini adalah pembangunan siri visual oleh Wow Animation dan kita sangat-sangat menantikan animasi inilah kerana semua peminat, kita pasti semua peminat tidak sabar ingin melihat hasilnya bagaimana nanti. Okey, jadi kita semua doakan semoga projek ini berjalan dengan lancar. Okey. Okey,
Okay, itu saja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang ingin mendapatkan komik nama volume kedua ini, boleh saja ke ilatlasraf.com ataupun ke Shopee. Okay, dekat situ masih ada lagi stok lah, kerana ini adalah terbitan yang terbaru. Segera dapatkan sebelum kehabisan stok. Okay, jadi kami sangat recommend hasil karya terbaik ini. Jadi segera geng dapatkan. Baiklah, terima kasih kerana mengikuti setiap episod Review Zone. Kami sangat hargai. Okay, jangan lupa sokong kami dengan subscribe kami dan likes. Okay geng, jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum. Peace.